Okey, sekarang kita kat Taman Bandar Diraja Kelang. Okey, kita nak bergerak dari sini ke laluan dia ada banyak. Okey, ni laluan kat bawah. Ada permainan. Ini antara tempat yang biasa aku datang untuk jogging lah. Okey, kita naik atas. Kita naik atas dulu. Okey, sepatutnya kalau macam tadi aku datang dari sana. Okay, sepatutnya korang parking kat atas ni je. Aku tadi parking kat sana. Okay, jom kita naik atas dulu. Okay, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni cuaca sangat cantik. Lepas tu ditemani pula tempat yang macam ni, dengan banyak pokok. Kawasan ni dia agak sunyi, tapi bersih sebab ada orang jaga. Terpancut air tu. Ni dia tinggi sikit. Depan tu ada tangga, nanti kita naik atas. Okay, kawasan ni walaupun macam ni, tapi dia bersih lah. Terima kasih pada MPK yang membersihkan, nampak tu. Tempat duduk dia bersih. So kalau penat-penat, boleh rehat sekejap kat sini kan. Okay, kita nak naik tangga ke nak pusing dari sana? Okay, belah sana tu aku tak pernah pusing. Aku nak pusing kat sana. Okey, laluan ni aku tak pernah lalu. Tak apa, kita try lalu kawasan ni. Okey, apa-apa sebelum kita naik kat tempat-tempat macam ni, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kat sini dia punya pokok-pokok dia, nampak tu, besar-besar. Ni bahagian atas. Okey, kejap lagi kita naik atas. Okay, laluan dia ni straight je. Kalau tengok dia punya laluan bawah dia bersih. Mana tak adalah kotor kan. Pokok dia nampak bapak besar. Wow, cantiknya matahari tu. Bawah ni ada rumah-rumah. Okay, so kita jalan je straight. Biasanya laluan ni orang jogging lah. Biasa laluan ni orang akan jogging, pusing. Tapi biasanya kalau aku buat cabaran 90 hari tu, aku akan datang sini hari apa? Ahad kot. Kat sini pun ada alat untuk kita bersenam. Macam mana senaman? Tak tahu. Okay, jom kita nak atas. Tapi environment dia memang sangat cantik. Masya Allah, subhanallah. Ni sepatutnya tadi kalau aku naik tangga, aku akan naik kat sini lah. Dia ada bahagian sana. Aku ni kira bawah lah. Ni apa benda ni? Ada motor. Nampak ni, cantik kan? Masya Allah, pokok dia cantik kat sini. Ok, video ni aku akan buat dalam kurang lebih 10 minit je. So kalau korang nak part 2, kontak lah part 2. Kat sini cantik kan. Dekat sini aku pernah, cantik dia punya kayu-kayu yang mati. Aku pernah shoot kat sini. Kat jambatan tu sebenarnya dia ada tulisan tu. Kat jambatan ni ada tulisan. Kat jambatan ni aku pernah shoot video Kekasih Awal dan Akhir. Kalau nak tengok je dekat YouTube aku, type je Kekasih Awal dan Akhir. Okay, kita nak tengok apa tulisan kat sini. Agak-agak korang apa dia punya tulisan. Apa ada kasut budak kat sini. Okay, tulisan dia Taman Bandar Diraja. Okay, kita nak di bawah sikit. Tu dia, Taman Bandar Diraja. Kat bawah ni ada tempat duduk juga. Ni pun sebenarnya laluan ni, laluan untuk orang jogging juga, laluan pejalan kaki. Sini ada tempat duduk. Taman Bandar Diraja. Okay, jom kita naik. Walaupun tempat ni sunyi, tapi dia tetap ada orang yang datang berjogging. Nice. Ni jambatan dia. Kat bawah tu ada sekolah.
jambatan yang aku buat shoot video Kau Kekasih Awal dan Akhir. Lawa kan laluan dia. Bawah ni laluan kereta, atas tu tingkat yang atas kita akan lalu. Ok, video ni baru 2 minit. Ok, kita laju sikit. Bawah tu ada istana. Kalau sempat sampai istana lah. Nampak ni bersih. Sebabnya memang ada orang yang datang untuk bersihkan. Ini lagi satu pokok dia. Pohonnya besar. Nampak ke? Besar betul. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wah, pokok pinang. Ok, dekat sini pun ada lagi tempat kita boleh exercise. Macam ni senang sikit kot. Macam ni kita pijak je. Ni lebih mudah lah. Ni kita pijak. Kita gerakkan je. Gerakkan kaki je. Macam tu. Oh, best juga kan. Ok, jom lah. Ok, jadi korang boleh singgah lah kat mana-mana yang korang rasa nak singgah untuk exercise sekejap. Masya Allah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ok, part ni yang aku paling suka. Sebab apa? Sebab ada tangga ni. Aku pernah turun naik ni berapa kali. Banyak kali jugalah. Tengok dah patah dah. Sebab tu, ok, sebenarnya dia dari bawah tadi. Dari bawah, ini atas lah. Kita laju sikit. Try lari. Naik tangga ni memang bagus lah untuk bakar kalori. Korang naik turun. Sebab tangga dia pun tak besar sangat, tak kecil sangat. Sini pun aku pernah shoot. Ini bahagian atas lah. Environment kat atas. Penat. Sini pun aku pernah shoot. Tadi aku kat bawah tu. Sekarang ni aku dekat atas. Masya Allah. Mengah. Nanti kita nak turun tangga dekat sana, tempat yang aku plan nak naik tadi kan. Tapi berjalan macam ni bagus. Ada motor apa pula tu. Ya, aku nak pergi istana. Kita nak tengok istana. Ok, ni bahagian atas. Ok, sebelum 10 minit kita nak tengok istana. Ok, jom. Aku lari. Nak tengok video ni bergegar tak. Ok, lagi seminit. Kita guna shortcut. Risau juga aku ada motor tu. Kita nak tengok istana. Ada 30 saat lagi. Shortcut. Lama tak berlari. Kita lebih 10 saat.
Okey, ini tempat korang boleh pusing. Pusing. Itu tandas. Tapi tak pasti aku boleh gunakan lagi ke tak. Okey, Alhamdulillah. Kita dah sampai. Oh, dah bersih dah. Kalau dulu kotor ni. Sebab ada orang duduk. Okey, ni dia. Istana. Lebih 10 minit dah. Daripada sini nampak lah istana tu. Tu pintu yang aku biasa masuk untuk aku belajar mengaji kat belah sana. Istana Alam Shah. Kita pagar dia. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dekat tempat terakhir. Kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Layankan aja. Bye.